Okey. Abang ni buat short video lagi. Abang ni komen pasal apa ni tu hari diorang tanya pasal Abid Noh. Abang ni dah bikin short video. Tetapi abang ni abang ni baca yang ada orang komen cakap apa ni syirik lah apalah. Sebab tu abang ni cakap sorry to say lah bagi-bagi ustaz-ustaz ataupun ada anak-anak muda tak ada mengena anak muda dengan sesiapa yang ada PM Amanuddin, WS Amanuddin dia cakap syirik lah apa. Sebab tu abang cakap sekarang Dato' 025. Sebab tu abang cakap yang pergi makam-makam ni para wali, para ambiya kan bukan orang biasa-biasa babe. Yang pergi makam-makam ni macam apa namanya guru tasawuf apa ni Syekh Qadiriyah, iaitu keturunan Nabi Muhammad SAW, cicit pada wali number 1 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iaitu Syekh Afifuddin. Nanti abang post. Kalau apa ni para ambiya ni semua pewaris Nabi kan, apa ni ramai orang kunjung ziarah. Sebab apa? Sebab keturunan Nabi ni kadang-kadang pun ziarah macam Syekh Afifuddin sebab diorang menghargai perjuangan kan, membawa dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Duduk buka minda, nanti abang post. Sebab tu abang tengok diorang komen-komen ustaz-ustaz yang ada tak semua yang ada fahaman lain cakap yang orang pergi makam beginilah begitulah. Duduk renung-renung fikir-fikirkan kenapa keturunan Nabi pun hadir di makam-makam ni semua untuk memberi kehormatan. Sebab kerana diorang ni lah semua yang mendakwah, bawa Islam, berdakwah sampai apa ni sampai berkembangnya umat Islam di seluruh dunia, seperti para wali 9, para ambiya kita macam Abid Noh semua. Dan Allah kasih karamah yang abang cerita semua. Korang pergi beli buku dia yang kat Singapura, beli buku dia, tengok karamah dia semasa dia hidup berdakwah untuk orang-orang Islam. Berapa banyak British masuk, orang-orang British dulu masuk apa ni Islam. Habis Allah kasih dia karamah, orang British penjara dia boleh keluar dari penjara gitu je. Macam-macam karamah Abid Noh ni di Singapura. Kita beruntung kat Singapura. Ada apa ni wali number 1 kat Singapura, Abid Noh. Jadi orang-orang yang cakap ni syirik lah apa, korang berterima kasih pada para wali-wali ni semua yang menjalankan dakwah, mengembangkan Islam hingga ke hari ini. Jadi siapa kalau nak cakap syirik whatever kan, hati-hatilah. Pada korang cakap orang syirik ke apa kan, korang hadirkan dia Fatihah insya-Allah. Okey. Sebab tu orang yang datang bawa makan ni semua bukan bagi orang yang mati makan babe. Orang yang bawa makan ni seperti kedai-kedai besar-besar tau, yang ada restoran. Aku tak nak sebut nama siapa, mana-mana restoran lah benda cakap. Sebab mana yang duduk sana, macam-macam restoran, company datang bawa makan. Company besar-besar beli makan, taruh kat situ tiap-tiap Jumaat, kasih orang makan. Bukan kasih untuk orang yang mati makan, jangan salah faham. Sebab tu pergi belajar, cari guru-guru tasawuf yang mursyid. Sebab Abid Noh ni pun ada bertalian. Kalau korang tengok, korang baca dia punya sejarah, dia ada bertalian dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak tahu, kita jangan suka-suka cakap orang pergi syirik lah apa. Kita nak ambil berkah. Berkah dia macam mana? Kita minta Allah, semoga kau jadikanlah aku seperti wali-wali Allah gini, seperti wali Allah. Kita bukan puja orang yang mati, faham?
Okey, sambung. Nanti Amanuddin akan post lagi lah. Guru Amanuddin apa ni pergi iaitu Syekh Fifuddin, keturunan Nabi Muhammad SAW. Okey, you check, stay safe. Amanuddin akan post ni, jadi anak-anak muda, cucu-cucu Amanuddin semua tahu. Okey. Assalamualaikum. Pam 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 pam. Ya Allah Rabbi faghfir. Ya Allah. Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi. الحمد لله على ساعة فتوح ومنوع. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala atas saat-saat diberikannya futuh dan anugerah luas dari Allah kepada kita ini. في ساحة سيدنا الحبيب نوح. Di saat di mana kita menghadiri dan berada di lingkungan pemakaman Al-Habib Nuh, حيث تصفى القلوب وتروح الروح. di mana di tempat ini hati kita yang hadir dibersihkan dan ruh kita disucikan oleh Allah. بعطايا من منن مواهب قدوس سبوع. Yang mana semua hati dan sanubari kita mendapatkan insya Allah di majlis ini anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. جمعتنا فيه عناية الله. Yang mana perkumpulan kita ini adalah bimbingan dari Allah Ta'ala. وحضرنا فيه بتوفيق الله. Sehingga dengan taufik dari Allah kita dapat hadir di sini. مؤمنين بإلهنا تعالى في علاه. Dalam keadaan beriman kepada Allah yang Maha Esa. وأنه لا ملجأ منه